Assalamualaikum, Alhamdulillah hari ini siap lagi sebuah Pro 2 Alza asal 1.5 manual yang dikonvertkan kepada auto pasal sete keyless aircon digital. Hari ini kita nak review pada bahagian enjin, iaitu barang-barang yang kita tukar daripada bahagian enjin dan juga bahagian dalaman kereta ni. So pada bahagian luaran, owner mengekalkan body part lama ataupun body part asal beliau dan cuma hanya menggantikan gearbox, wiring, dashboard dan juga interior dalam. Jadi apa yang anda lihat di depan ini sekarang adalah bahagian enjin kereta ni. Jadi barang-barang yang kita telah tukar dalam package ni adalah seperti gearbox auto, wiring satu kereta daripada wiring enjin, wiring gearbox, wiring dashboard dan juga wiring lantai, termasuk dengan set aircon. Asal kereta ni tak ada ABS, so ABS kita runningkan sekali. Dan owner meminta kita untuk mengecat enjin bay beliau kepada warna purple. Jadi kita pun dah spray warna purple. Nampak? Menarik kan bila enjin bay kita dah buat. Kita juga menukarkan radiator auto dan juga mounting gearbox auto. Sebab radiator dan juga mounting gearbox tak sama manual dengan auto, so kita masukkan yang auto punya. Ini dah termasuk dalam package. Kita dah review pada bahagian enjin, sekarang kita review bahagian dalam pula. Jom. Owner mengambil package keyless. So ini adalah remote keyless. Kalau kita nak start kereta, just pulas di button keyless ni, kita akan hidup. Nak turn off, kita pulas juga, kita akan mati. On, start, pulas dan start. Okay, dan ini adalah dashboard Paso Sete model keyless aircon digital. Kat sini ada compartment boleh letak air. Kat sini compartment juga. Dan kat bawah ni adalah full brake. Full brake sama macam Alza Auto. Alza Auto pun menggunakan full brake juga. Dan kat sini kita ada gear lever untuk shifting gear. Kat sini adalah pedal icon auto. So kat sini lah kita akan adjust angin, suhu, adjust kita pulas-pulas dia, pusing-pusing. Radio dia. Ini adalah untuk model keyless aircon digital. Macam biasa ada tower kat sini. Pun dekat sini ada tray boleh letak air. Kat bawah ni pun ada compartment lagi. Kat sini ada lagi compartment. Selain itu, owner juga meminta kita untuk menukarkan seat sambung. Kita memasukkan seat sambung cream daripada model Paso Sete. Terus ni ada armrest dia. Seat ni korang akan dapat 3 baris, depan, tengah dan juga belakang. Dan kita juga memasukkan door trim, complete door trim Paso Sete. Kita memasukkan ke 4 pintu, termasuk dengan pilih dalam sekali. Pilih dalam warna cream. Ada beberapa kelebihan pada sistem Paso Sete ni. Salah satunya adalah dia ada eco mode. So bila kita tengok pada meter ni, kita boleh on dan boleh off eco mode dia. Ni kita off dan kita onkan semula. Dan satu lagi, bila kita ada reverse mirror down. So side mirror ni bila kita reverse, kita tengok reverse ni sini kamera, sini reverse. Dan cermin akan turun, nampak? Lagi reverse, cermin akan turun. So bila kita normal balik, dia akan naik balik. Itu wajib kita tukar dengan side mirror sekali. Dan side mirror ni pun dia auto flip boleh lipat. Ada switch kat sini, belah kanan ni ada switch. Fold unfoldkan side mirror ni. Dan satu lagi, ada shiftronic. So kalau kita biasa bawa, kita menggunakan, kita akan letak pada D. So bila kita nak jalan manual pun boleh. Tolak ke belah kanan, nampak? Dia akan jadi macam sport mode. So kita boleh shift gear ikut keselesaan ataupun cara pemanduan kita macam mana. So dia macam semi manual lah. Okay, bila kita nak normal balik, nak guna fully auto, just tolak ke kiri. So dia dah jadi full auto lah. Itu adalah beberapa kelebihan pada sistem Paso Sete ni. Bila kita dah menggunakan sistem keyless ni, kalau kita nak lock unlock pintu, sini dia unlock Kalau kita nak lock, just tekan button kat sini. Dia dah lock, unlock, tekan lagi button. Dia dah terbuka, dah unlock. Handle ni kita akan bagi kiri dan kanan. Make sure remote ni mesti dekat dengan korang. Kalau jauh memang tak boleh buat apa. Anda di luar sana pemilik Alza, kereta manual nak convert ke auto ataupun nak tukar enjin atau apa-apa pun part Alza, anda boleh terus datang ke garaj kami yang berada di USJ 1 Subang Jaya ataupun call 019 665 3685. InsyaAllah kita ada stok untuk anda semua. Assalamualaikum.